Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah lama kan kita tak bercerita mengenai muzik-muzik ni kan, apa semua kan. So kali ni saya nak bercerita mengenai satu compilation daripada utara tanah air, iaitu Straight Out of Our Mind yang dikeluarkan oleh Struggle Record. Bagi mereka yang tahu mengenai scene utara tanah air, especially scene NRAC, anda pasti tahu mengenai compilation ni. Compilation ni adalah satu-satunya compilation yang mengumpulkan band-band di utara tanah air, iaitu band-band kebanyakannya daripada Alostar. Ada 4 band yang menyumbangkan lagu-lagu mereka di dalam compilation ini, iaitu 1 band Arm in Arm, 2 Self Defense, 3 Uphold dan 4 Non-Priority. Anda kena tengok video ini sampai habis untuk anda mengetahui siapakah berada yang pernah memenangi anugerah juara lagu. Sebelum itu saya nak cerita sedikit mengenai NRAC. NRAC ataupun lebih dikenali pada waktu itu dengan nama Northern Region Hardcore ataupun mereka claim sebagai Non-Regional Hardcore Community. Kebanyakannya adalah band-band yang berasal daripada Alostar. So, 3 band di dalam compilation ini iaitu Arm in Arm, Uphold dan juga Self Defense. So mereka ni antara penggerak terawal sewaktu itu yang memperkenalkan muzik hardcore di kalangan para penggemar muzik independen di utara tanah air. First band yang saya nak cerita adalah Amin Am. Amin Am pada waktu compilation ini dikeluarkan iaitu pada tahun 1999, dianggotai oleh Chen sebagai vokalis, Mino sebagai gitaris, Yat sebagai gitaris, basis saya tidak pasti siapa dan drama adalah Azim. Mereka lebih ke arah campuran antara NYHC, band-band seperti di Boston, New York seperti Snapcase, band-band era-era Victory Records yang membawakan sedikit metallic hardcore dan juga ke arah emotional hardcore sedikit. Selepas saja Amin Am disbanded, Chen telah menubuhkan band metal iaitu kumpulan Harriet yang membawakan muzik seperti In Flames yang menjadi influence terbesar kumpulan Harriet dan lain-lain band Scandinavian metal. Harriet sekarang dianggotai oleh Chen dan juga drama Arm in Arm iaitu Azim yang bertindak sebagai gitaris Harriet sekarang. Band kedua ialah band Uphold. Band Uphold ini kalau kita boleh cakap membawakan muzik old school hardcore yang lebih ke arah New York hardcore juga, old school stylenya. Boleh kita refer yang Uphold membawakan pengaruh band hardcore seperti Rikers, Strife, Sick of It All dan seangkatan dengannya lah. Ketika rakaman compilation ini, Uphold dianggotai oleh arwah Farizal iaitu Jan yang bertindak sebagai pemain gitar, Syahrin yang bermain bass, drummer Mjo dan juga vokalis Riza Rahman. Uphold disbanded selepas pemergian Jan Hassan. Anggota-anggota Uphold sekarang yang masih lagi aktif di dalam industri muzik ialah antaranya Syahrin yang sekarang telah menjadi disc jockey di sesetengah event lah. Seterusnya ialah band Self Defense. Self Defense membawakan muzik new school yang kita boleh kategorikan antaranya mereka membawakan pengaruh-pengaruh daripada European hardcore scene ketika era awal-awal 90-an, sedikit pengaruh daripada band-band Victory Record yang boleh saya katakan seperti band-band Beyond Hate, Path of Resistance, juga ke arah Swedish hardcore. Self Defense ini pada ketika itu adalah satu band straight edge di mana semua ahli band adalah pengamal straight edge. Seperti anda tahu, straight edge itu adalah tidak konsum apa jua jenis addiction. Contohnya macam tidak merokok, tidak minum minuman keras dan juga antaranya tidak mengamalkan free sex lah. Self Defense adalah salah satu band straight edge yang pernah wujud di Malaysia ni lah. Band Self Defense dianggotai oleh Rizal Rahman ataupun Jan juga panggilannya, gitaris arwah Fadli Fahmi ataupun lebih mesra dipanggil dengan nama Jepun, bassist Wan dan drama Azim. Kumpulan Self Defense pernah menyertai satu compilation yang mengumpulkan band straight edge di serata dunia. Band Self Defense ni antara band yang sangat influential. Dan terakhir sekali adalah band Non-Priority. Non-Priority berasal
daripada Kuala Lumpur, tetapi salah seorang anggota berasal daripada Alostar. Jadi Nonparity juga ada mempunyai darah Alostar. Saya tak berapa ingat muzik yang mereka bawakan ni. Nonparity lebih ke arah campuran antara old school dan juga new school, dan mereka sangat energetik ketika di atas pentas lah. Salah seorang anggota pernah memenangi anugerah juara lagu, iaitu drama Nonparity Encik Tajah, yang kemudiannya menjadi gitaris utama kumpulan Meet Uncle Hussein. So itu antara fakta menarik yang anda boleh tahu mengenai compilation Straight Out of Our Mind ini. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Encik Rizal Rahman ataupun Jan, dan juga Encik Syam yang banyak membantu saya recall balik dan juga memberi beberapa gambar untuk saya kongsi kepada anda semua. So itu saja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi next video. Mungkin lepas ni kita akan bercerita mengenai lain-lain compilation ataupun mengenai band ataupun siapa sajalah ataupun apa sajalah kumpulan yang saya rasa mempunyai impact yang sangat besar kepada scene independent, especially kepada diri saya lah, gitulah. So itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.